Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita mulakan majlis kita dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera. A'udzubikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih kepada yang hadir, Mampoyo, lepas tu Khairuddin, Jun, waalaikumsalam. Okey, kita ucapkan tahniah ya kepada Harvard ya, Harvard Chemistry Professor ya. Dulu ketua macam chairman lah, macam dean lah kalau kita macam dekan ya. Dia telah berjaya ya, telah berjaya mengambil posisi dekat universiti di China. Okey, Harvard former chemistry chair takes new position in Chinese university. Tahniah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberikan salam. Terima kasih sebab join. Terima kasih semua yang datang dan masuk tekan heart semua tu. Terima kasih. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Charles Lieber ya, the former chair of Harvard University Chemistry Department who was convicted of failing to disclose significant Chinese funding ya, has joined ya Tsinghua Shenzhen International Graduate School ya, SIGS in China. Ini bukan calon-calon juga ya. Intan, waalaikumsalam, my subscriber ku. Okay, so Lieber ya, Lieber took up full-time position as a faculty member at the institute pada 28 April. Waalaikumsalam uncle. Okay, so sekarang ni sahabat-sahabat kita ucapkan tahniah lah ya. Tahniah kepada China yang berjaya menjalankan memberi ruang dan peluang ya kepada orang yang benar-benar berkemampuan dan berkelayakan ya. Dan dia tidak menyusahkan hidup orang ni, dan dia tidak mengketepikan this guy punya productivity, dia punya sumbangan, dia punya kepintaran, dia punya kemahiran dan kepakaran dalam bidang chemistry ya. Dia pakar ya. Dia adalah, this guy ya, Charles Lieber ni adalah pioneer in nanoscience. Okay, pioneer in nanoscience. Tetapi ya, Uncle Razwan, hai, Assalamualaikum. Okay, tetapi ya, Amerika ni dia lebih kurang Malaysia ya. Dia suka mengketepikan orang dengan cara-cara yang keji ya. Cara-cara yang keji di mana ya? Kalau kau tak bersependapat dengan dia ya, makanya kau orang akan dikenakan dengan macam-macam cara. So sekarang ni Amerika ya, dengan stupidity ya, dengan akhirnya Harvard sendiri yang rugi bila perintis kepada teknologi ya. Teknologi nanoscience adalah Charles Lieber. Dia disabitkan bersalah lah konon sebab dia tidak memberikan pendedahan bahawa dia mendapat funding ya, sedangkan benda tu atas paper semua orang boleh akses ya. So jadinya nak buat macam mana ya, dia kata ya, dia ni pengasas kepada nanoscience ni ya, telah disabitkan kesalahan dengan 6 kesalahan jenayah ya. Dia jenayahkan benda tu, criminalize the thing, just related to his receipt of millions of dollars in research funding from China pada tahun Disember 2021. Habis kalau nak tunggu duit engkau, dia nak buat research dengan apa? Dengan telur. Macam tu. So lepas tu he had face up 26 tahun pemenjaraan ya, dan denda sebanyak 1.2 million ya, but avoided prison in April 2023 apabila disentence time to serve ya. Lieber was on paid administrative leave from Harvard following the arrest until retirement 2023. So macam tu, China kata tak apalah dah orang Amerika menyusahkan kehidupan kau, makanya kau datang sini. Waalaikumsalam Sis Hamidah. Oh, my subscriber ku Kak Maria, waalaikumsalam. So tengok ya, konsepnya bagaimana anda rugi ya, orang yang bijak, orang yang pakar, orang yang jadi bapa kepada nanoscience, hanya kerana kau tuduh dia sebab dia tidak memberi resit ya, tidak memberi resit daripada funding. Sedangkan setiap duit yang masuk tu, bukankah dia melalui Federal Reserve? Tak ada kan? Ada kan? Macam tu.
Boss fight discussion, yes. So sekarang ni the stupidity ya. Sebab stupidity, sebab aliran politik, aliran fahaman, aliran kebencian terhadap Cina ya. Al-Fatih adikku, waalaikumsalam. Bencinya kepada Cina. So profesor ini dikenakan dan mereka merugikan diri sendiri dengan gagal mengguna pakai orang yang bijak ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Hani Hasan. Okay, so the University Dean ya, yang dekat China ya, SIGS tu ya, Wu Yangzheng ya, stated that Liber participation at the university will advance SIGS academic excellence and contribute to the establishment of the world-class scholarly community. Salam semua ya. Lepas tu dia kata ya, pihak China ya sangat gembira dengan dia punya kepakaran, dengan dia punya kehadiran ya. Sebab dia ni memang mempunyai proven skill ya, bukan skill IELTS saja ya. Macam tu. Terima kasih yang masuk-masuk, terus tag join my team ya. Tekan orange love lah ya. Kalau tak nak pun suka hati, tapi dengarlah yang ni ya. So sebenarnya Liber ni adalah excellent cash ya. Inilah orang bodoh. Orang kata ya, menyalak bukit ya, menyalak bukit, lepas tu rugi sendiri. Lepas tu marah pula kat Cina. Kau tu perangai tu, sikit-sikit kau nak sama. Kalau kau tak suka dengan orang, taktik dan teknik ya sama yang NED ajar pada satu kerajaan di negara dua butir. Kalau tak suka, charge dia dengan macam-macam pertuduhan dan criminalisekan dia. Lepas tu rugi sendiri, bodoh sendiri ya. Satu orang yang bijak laksana macam tu ya, pengasas kepada nanoscience. Disebabkan dia terima funding ya untuk dia buat research dan development ya. Dia telah disabitkan kesalahan sampai 23 tahun penjara dan 1.9 juta US dollar punya fine. Salam, good morning semua ya. So basically ya, apa yang berlaku ya, sekarang mereka merugikan diri sendiri ya. Merugikan diri sendiri. Tahniah atas kebodohan ya. Orang sombong, bodoh memang selalu rugi. Macam tu. Dia rasa dia je yang betul, dia yang paling pandai. Tapi apa pun kita ucap tahniah kepada kerajaan Cina ya. Macam tu. Okay. Mari kita nak tengok beberapa berita. Sebelum tu ya, lupalah pula nak cerita. Lupa pula nak cerita ni. Semalam tu, petang kemarin tak dapat lah ya. Tak dapat sahabat-sahabat kita. Sebab petang kemarin gelap gila dekat sini. Kak Ros punya connection sangat lemah ya. Dia sampai merah. Bila merah, kita kalau buat live pun dia sangat dia akan lag ya. Dia akan lag. 3 men linked to Nvidia server export to Malaysia out on bail. Okay, sahabat-sahabat kita. Benda-benda macam ni yang menyebabkan kita ya. Terima kasih Al-Fatih purchase renew subscription. Terima kasih ya Al-Fatih sebab subscribe. Hari tu dia dah subscribe ya. Al-Fatih ni dari dulu lagi ya. Adikku Al-Fatih ni dia dari dulu Kak Ruth punya supporter ya. Okay, 3 men alleged telah dituduh ya terbabit dengan computer server export to Malaysia that might be contain Nvidia chip have been released on bail with at least one of them potentially facing additional charges. Chinese national Li Meng 51 is now out on bail sebanyak 1 million ya, dengan 1 million US dollar ya, dekat Singapura lah ni ya, dekat Singapura ni. Okay, dia punya bail tu 1 million Sing dollar, US dollar pula, Sing dollar ya, bersamaan 3.29 million ya sahabat-sahabat kita. Warga Cina lah ya. Lepas tu Singaporean Alang Wei Zolun ya 48 dan Aaron Wu Goji 40 ya were released on bail. Yang seorang tu Alan tu dalam ringgit Malaysia 2.6 million dia punya bail. Awinkan waalaikumsalam. Dan seorang lagi tu Aaron 600 ribu Sing dollar bersamaan 1.97 million ya. Okay, so sekarang ni tengok Singapura, kalau dia buat penyiasatan, adalah progress-progressnya. Bukan macam kita, siasat-siasat, lepas tu tak tahu apa cerita. apa cerita macam tu ya. Sorry ya. So, however ya, dia kata, public DPP minta ya 12 minggu adjournment ya, sebab masih lagi
siasatan sedang dilakukan dan giat dijalankan. Ya, mereka ini mengekspor ke Malaysia. Okay, lawyers for two Singaporean did not object the prosecutor, ya, tapi lawyer kepada Lee, ya, orang Cina tu, ya, dia kata membantah, ya, dia request pre-trial conference adjournment instead. Okay, thank you adikku Dr. Farid. Okay, so sekarang ni Lee, ya, mastermind dia adalah Mr. Lee dari China, ya, faces one fraud charges and another under computer misuse act. Woon and Wei face 2 fraud charges each. Okay, so Lee accused, ya, defrauding, ya, Supermicro, ya, Supermicro menipu lah, ya, menipu, ya. Defrauding ni bahasa-bahasa hebat lah, bahasa corporate, sebenarnya membohong aja lah, ya, mengencing, ya, a server supplier by claiming dalam tahun 2023 that the end user of server would be a company he control, Luxuriate Your Life. Macam tu. Defrauding ni sama dengan membohong, mengkencing. Macam tu, ya, dan kita mendapat perkencingan, ya. He is also alleged that he accessed OCBC corporate bank account without authorization, ya, to make and receive transfer on behalf of Luxuriate Your Life, ya. Okay, Woon and Wei accused of conspiring, ya, to defraud 2 server supplier Dell and Supermicro by falsely claiming dalam tahun 2024 that server would not be transferred to anyone other than authorized end user. Ratna, waalaikumsalam. My subscriber ku Zamin, selamat pagi. So, a pair worked at Aperia Cloud Service, a computer-based technology company. Wei was the company chief executive, while Woon served as COO. Yeah, preliminary investigation showed that the server from US, the Supermicro, possibly embed dengan NVIDIA chip, ya, telah dihantar, ya, ke company, ya, ke company di Malaysia, ya. Menipu. Janganlah kita menipu, kita menyusahkan diri kita sendiri dan menyusahkan negara dan menyebabkan huru-hara, ya. Okey. So sekarang ni sebab kita kena faham, ya, semua benda-benda yang terkait dengan NVIDIA, ya, you tak boleh ekspor ke China, ke Russia. Lepas tu dia hantar pun ke Malaysia. Singapore authorities, ya, were investigating, telah menyiasat bahawa, ya, jap. Banyak pula, ya, dia ni. Singapore authority were investigating whether Malaysia was the final destination for the server or if they re-export as well. Waalaikumsalam. So sahabat-sahabat kita, ya, sebenarnya transparansi sangat perlu dalam dunia corporate, ya, dalam dunia corporate. Tapi Malaysia punya penyiasatan aku tak tahulah, ya. Bulat ni. Sekejap, ya. What is this lah? Mari kita baca FMT lah. Tengok FMT apa berlaku, ya. Lepas tu kemarin pun ada 2-3 benda yang penting korang kena tahu, ya. Ni. Sebelum terlupa. Okay. PC World, ya. 5 sign a hacker is watching you through your PC webcam. Ini kita bagi tahu secara ringkas, ya. Sebab ini untuk keselamatan masyarakat bersama. Rosie Amaltis, waalaikumsalam, otai subscriberku. Okay, so ini kita, sebab ini kita kena tahu, sebab ini adalah untuk tujuan kesedaran dan pengetahuan kita bersama. Kena share, ya. Okay, we tend to think using our PC is the most harmless thing on the planet. That when we are alone, just ourselves, our thought for company. But terrifying, the truth is, our PC webcam can be open door for the hacker to spy on us. Lama tak menampak, you yang tak masuk, ya, sahabat-sahabat kita, you tak masuk. Siapa-siapa yang kata lama tak nampak tu, you tak masuk. You yang tak masuk. Lepas tu you pun tak tekan loceng notification dekat nama Kak Ros tu, memang korang tak akan dapat notifikasi, ya. It's not easy to tell whether your PC webcam had been hacked. Tetapi if you notice any of the 5 signs below, ya, there is a good chance you have been compromised, ya. Macam tu. 1. Dengar sini semua. Wahai rakan-rakanku yang ku kasihi. You find strange files on your
PC, anda mendapati ada fail yang agak pelik yang bukan anda punya ya, yang bukan anda punya, yang bukan apa-apa anda punya, itu bukan kau punya. Kau tak tahu, tiba-tiba ada. Tiba-tiba wujud macam tu ya. Most hacker will wipe your PC drive of any trace they have been using them, but you may catch them out before they do that. The best places to look are in the webcam default storage location on your PC recycle bin ya, in case you dah delete. So sekarang you kena tengok default storage location. What are you looking are videos and photo that you didn't remember taking. Recycle bin ya. Kadang-kadang korang kena tengok juga. Paparicano, hai. Semoga dah habis sibuk ya. Okay, if you do find any unfamiliar files ya, you are so, sekiranya anda tak jumpa apa-apa yang pelik, makanya aku ni baca ni memang macam tu ya. Okay, Kak harus summarizekan benda ni. Sekiranya you pergi dekat storage untuk video dan cam, dan sekiranya you dapati ada file-file yang tidak pernah you ambil, gambar you tak pernah ambil, macam kau duduk tengah jelek kat orang ke, kau duduk tengah maki orang ke, macam tu tiba-tiba ada orang ambil, ada gambar tu, dan your webcam and your PC is symptomnya ya, telah dikompromis. Putra Bonsu, Waalaikumsalam. Papa Rikano, Waalaikumsalam. My buddy. Macam tu. Terima kasih sebab join Kak Ros. Kita tahu you all sibuk. Okay. So lepas tu ya, but before you make that call ya, sebelum anda kata anda ni kena hack, check that you don't have any automatic record permission activated in the setting of the video conferencing apps you have installed. No, Liza, maksudnya kau kena tengok video apps, video storage, okay, webcam app, webcam storage, you check ada tak apps-apps yang tak pernah kau benarkan tiba-tiba muncul. Sesarima, Waalaikumsalam. So kalau sekiranya ada, besar kemungkinan you punya webcam telah dihack. Okay, satu, dia ada 5 tanda-tanda ya, 5 tanda-tanda. If you suspect this is the case before you cry wolf, be sure cancel the chances of false positive by checking your webcam light isn't just being caused by the browser extension or video conferencing you left unreturning. You kena off lah semuanya sebelum kau panik-panik tu. Sebelum kau panik-panik macam tu ya. Sebelum kau panik, kau kena off dulu. Pastikan browser yang terakhir you guna untuk video conferencing kau off. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay. So lepas tu nombor 1, nombor 2, sebab light tu lah. 1 kita check storage. Lepas tu kalau light tu tiba-tiba kau duduk-duduk, light tu nyala-nyala ya, ketik macam tu. So kau check sama ada kau ni saja-saja kau sendiri yang cuai. Macam tu. Lepas tu kau pun sendiri duduk tengah conference. Lepas tu bila kau nampak webcam kau nyala, kau panik. Padahal kau yang duduk conference ya. Lepas tu 3 ya. 3, your security setting have been modified. Ini pun ya juga. To achieve their nefarious goal ya. Niat jahat yang kesetanan dia orang ni, hacker ya, need your PC to be less secure. So they will use malware to change your security setting to check if they're not. You kena open your webcam app and navigate the security setting. Webcam app, navigate the security setting. Biarlah korang rasa tak menarik lah, tapi korang kena tak lah at least ya, untuk macam kita sama-sama lah untuk keselamatan kita semua. Kita cubalah, sebab kita tak boleh kata kita pasti selamat, sebab hacker kan dia orang kreatif. Browser ya, browse the different setting for the red flag like altered password, suspicious app that you tak recognize. Apa-apa yang pelik, you tak pernah tukar password, you tak pernah ada macam apps yang baru ke apa. Okay, so kalau you tahu benda tu, makanya ya, makanya you besar kemungkinan webcam you kena hack ya. Okay.
Lepas tu ya, you should also do the above checks for the Windows and your antivirus software setting too, because these are main other security points hacker will try to skirt around. Korang kena tengok situ juga ya, sebab AI kata webcam security tips. Terima kasih AI sebab tolong ya. Kak dia bagi amaran pertama. Kenapa pula? Biasalah kak. Saya ni beribu-ribu amaran dah. Okay, 4. You got unsolicited messages from the hacker. A common scam is when hacker claim they hack your webcam in order to extort you ya. Batak nak duit. Ini hacker yang miskin. Sebab kalau hacker yang kaya, dia tak akan pergi hack orang-orang biasa ya. Orang-orang biasa ni mana ada duit, dia lebih hack kepada institution yang di mana dia orang boleh dapat million-million dan ratus-ratus million ya. Lepas tu ya, sahabat-sahabat kita ya, dia kata ya, the perpetrator ya, in these cases we often try to validate their threat by describing your appearance, this and that lah. Itu jangan kau terpancing ya, termakan pancing ya. The hacker goal here is to extract ransom money or Bitcoin. Siapa-siapa yang ada cryptocurrency yang real lah, bukan cryptocurrency yang scam, yang korang shock sendiri punya apps lah ya. Kau ada akaun dekat Ethereum, salam sejahtera, telang adikku. Okay, yang Ethereum, yang Bitcoin yang betul-betul tu tak adalah ya. Itu pun kadang-kadang kena hack juga ya. Tapi kalau kau ada kripto kau tu yang biasa-biasa ni, yang khayalan korang tu, yang kau tengok ada ratus-ratus juta tu, tak adanya orang nak hack benda tu. Itu dummy punya dummy punya kripto. Lepas tu kena tipu, lepas tu meraung-raung. Okay. Lepas tu ya, dia sebenarnya biasa hacker, sebab tu Kak Ruh kata ya, kripto ni adalah tools kepada fraudulent punya perbuatan. Korang nak tahu kan, hacker dia akan minta dalam Bitcoin, dalam cryptocurrency. Okay. Jadi sebab itulah kita ya, kita tahu kenapa orang beria-ria sangat ya. Panggil CZ lah orang yang sudah dikriminalise kan. Bismillah, korang minum dah pagi ni. Bismillah. Tak sedap. Macam tu dia. So, jadi sahabat-sahabat kita, kalau dengan macam tu, tak payahlah kita panik ya. Buat-buat tak tahu dan kau block lah aja ya. Your webcam keep turning on by itself. Okay, salah satunya ya. Satu, kalau kau tak letak satu any automation. Lepas tu ya, sahabat-sahabat kita, your webcam tu dia on sendiri. Dia on sendiri ya. So the practical test is here is disable your webcam in Windows, then check the scene to see if it turns itself back on again without your intervention sometime later, which indicate hacker has control. Okay, so sahabat kita, to turn off your webcam, okay, you pergi ke Windows setting, navigate to Bluetooth and device, lepas tu pergi camera, integrated webcam, if integrated your PC, dan klik disable. Okay, macam tu. Lepas tu kalau dia on lagi, maksudnya memang sah. You kena hack. So, kalau kena hack, bawalah PC kepada you punya service provider yang you percayai ya. Bila you percayai, lepas tu dia akan uruskan lah. Sebab kau orang uruskan sendiri, sila hari bulan kau orang buat benda jadi lagi parah ya. Macam tu. Now, sometimes ada benda ya, kita kena hantar pada orang yang pakar jugalah ya. Sebab bukan semua orang yang tahu teknologi ini adalah hacker dan orang jahat ya. No, not everyone is like that lah. Cuma itulah tips-tips dia. Sebab kita pun macam kena bagi tahulah benda-benda yang berguna ya. Okay. Business Today yesterday dia memberitahu ya, even Bangladesh has now collapsed. Entrepreneur links China to 5 Southeast Asia meltdown ya. Okay. 5 of 8 economy in South Asia ya, bukan Southeast Asia, South Asia ya, have collapsed ya, iaitu Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Afghanistan dan Nepal. Collapse ya. Pakistan, India ada isu ya. Aisyah, waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang tap love. Yang tak tap love pun terima kasih. Terima kasih kepada all my member subscriber ya. Yang subscriber ni,
Yang paid subscriber, thank you, because of you I have to come. That is my obligation ya. So sebenarnya sahabat-sahabat kita yang ikut kelas pun terima kasih ya. Some comment were filtered ya. Sorry ya, Kak Ros tak ada moderator, kita tak ada hari ni. Tak tahulah mana siapa moderator aku ya. Some comment bukan difilter oleh kita tetapi difilter oleh TikTok ya. Macam tu ya. Okay, so Bangladesh collapse ya. Self-manufactured crisis ya. Yalah, dulu kan nak jatuhkan Syed Hasina. Bayar $50, $100 seorang. Student ya. Ya bosku. Student pergi protes. Ada yang mati. Lepas tu tukar kerajaan. Sekarang apa jadi? Itu sendiri cari penyakit lah ya. Macam kita jugalah. Sri Lanka. Okay. Sebab dia punya default banyak ya, external debt ya. Still owe half of its foreign debt to China ya. Key project have yielded limited return and debt servicing remain a major risk ya. Maldives pun sama. Maldives. Saleha, my auto subscriber kita. Salam. Terima kasih ya yang masuk, yang tekan love tu. Terima kasih ya. Okay, lepas tu Pakistan. Lepas tu Afghanistan dengan Nepal. Afghanistan tu kita tahulah dia baru ya. Macam kita juga lah ya. Lapar mencari masalah. Okay. So, gitulah negara-negara ya. Negara-negara yang ada beberapa isu tu, South Asia tu memang ada problem lah. Jadi, kita ambillah pengajaran supaya kita jangan mengulangi kesilapan-kesilapan yang sama ya. Kesilapan-kesilapan yang sama. Sesi town hall, tapak pelupusan jelutong bertukar kecoh. Kecoh. Better they take over your asset due inability to service loan. Yes. Especially kalau you buat sukuk. Okay, Datuk Bandar Pulau Pinang Rajendra Anthony ya berkata hanya beliau yang tinggal untuk mempertahankan projek itu, manakala bekas adun Batu Uban T. Jayabalan mendakwanya melindungi pemaju. Mai kita baca ni. Kecoh. Cactus 678. Waalaikumsalam adikku. Tak kisahlah korang berumur berapa pun, semua aku panggil adik ya. Aku ni dah biasa Kak Ros ya. Orang rambut putih pun kena panggil Kak Ros. Okay. T. Jayabalan bekas adun Batu Uban berkata ya, Datuk Bandar sebagai petugas negeri, dengar ni, sebagai petugas negeri sepatutnya bersikap sedikit berkecuali. Okay. Dia bukan penggubah dasar, sebagai petugas ya. Salam. Okay, dia bukan penggubal dasar. Sebagai petugas, dia harus bersikap neutral sedikit dan tidak melindungi pemaju. Kita ni mestilah melindungi pemaju supaya bertambah rumah-rumah yang tidak boleh dibeli kan. Berapa? 13 bilion kan. Tambah lagi sebab kita dengar je apa yang pemaju nak. Bila lagi? Itu perbuatan terpuji. Lepas tu Rajendran berkata, bagaimanapun ya, berkata beliau yang tinggal hanya mempertahankan projek itu kerana mereka yang sepatutnya bertanggungjawab menjawab pertanyaan penduduk tidak berbuat demikian. Tak datang tinggal Datuk Bandar seorang-seorang. Waalaikumsalam. Mampu boleh tengok. Tengok pun tak berapa nak boleh tengok ya. Ku intai dari jendela jauh ya. Okey, majlis pagi semalam turut dihadiri adun Sungai Pinang Lim Siu Kim dan Along Jelutong ya, RSN Raya yang kedua-duanya beredar awal pada pertengahan sesi berlangsung. RSN Raya, lawyer, my senior lah, sebab dia lagi senior daripada Kak Ros ya. Dia keluar, tak tahulah, mungkin dia ada sebab apa ya, kita tak tahu. Tapi kalau sesi town hall, you tak boleh tinggalkan Datuk Bandar ya. You MP kat situ kan. Lepas tu adun dia pun tinggal juga. MP mungkin ada kerja. Lepas tu adun pun ada kerja juga. Itu town hall apa? Town hall nak suruh orang buang masa. Bismillah. Town hall nak suruh orang buang masa. Wah, sekejap. Ya.
Tak ada, sebab mungkin MP kalau parlimen kita boleh faham ya, kadang-kadang dia tak boleh lama-lama ya, dia sebab dia bukan menteri, dia kadang-kadang dia kena ada kerja dia. Okey, lepas tu ya, Jaya Bala memuji Raya, berkata berpihak kepada kami penduduk untuk perubahan kerana dia adalah orang Lim Guan Eng ya, kata bekas Ketua Menteri itu. Keadaan mula tegang ya apabila perunding yang menyediakan laporan penilaian kesalahan sekitar berulang kali diganggu oleh ahli jawatan kuasa penduduk. Rajendra campur tangan meminta perunding itu dibenarkan menghabiskan pembentangan ya. Ia mencetuskan situasi panas apabila Jaya Bala meluahkan kekecewaan terhadap apa yang disifatkan sebagai tindak balas emosi Rajendra kepada penduduk. Jalan keluarnya bukan dengan merendahkan orang, katanya ya. Namun Rajendra tidak bersetuju dengan Jaya Bala dan saya tidak bersetuju dengan kamu bahawa saya telah bercakap dalam cara menyinggung perasaan orang ramai. Saya tidak berfikir begitu. Datuk Bandar cakap macam itulah. Saya nyatakan apa yang perlu dinyatakan sebagai penjawab kerajaan. Reaksi anda tidak wajar. Listen. In this life it's very simple. You are free to say what you want, but you are not free from the reaction and consequences. Kau boleh cakap apa yang kau nak, tapi you are not free for the consequences. Bagaimana orang akan react? You are not free from that. Ketika dihubungi FMT, Rajendra enggan mengulas ya. Bagaimanapun, beliau berkata pihak yang bertanggungjawab menjawab soalan penduduk seperti Unit Perancang Ekonomi Negeri, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang dan kontraktor PLB Engineering tidak menjawab pertanyaan. Kenapa tak jawab? Diammu bukan emas, diammu pisang berkarat. Saya ditinggalkan sendirian. Ya memang tak adil lah, sebab 3 unit ni yang paling penting kena ada town hall. Sebab satu developer, lepas tu pembangunan Pulau Pinang, lepas tu perancangan ekonomi negeri. Inilah orang yang patut jawab. Yang kau suruh Datuk Bandar jawab tu kenapa semuanya kau tinggalkan? Mana kau orang pergi? Mana kau orang pergi? Mana? Pergi bercuti? Lepas tu dia kata ya, saya ditinggalkan sendirian untuk mempertahankan projek itu tanpa kehadiran Siu Kim dan Raya yang beredar lebih awal. Projek tapak pelupusan itu melibatkan pemulihan dan pembangunan semula tapak pelulusan jelutong dengan kos 1 bilion. Kos 1 bilion. Orang buat mesyuarat town hall. Unit Perancang Ekonomi Negeri tak datang. Pembangunan negeri tak datang. Kontraktor pun tak datang. Kau rasa? 1 bilion punya projek ni di bawah kontrak antara kerajaan negeri, PDC dan PLB Engineering. Orang yang terlibat secara hakiki tak datang. Ini keludahan kepada rakyat ya. Ini adalah satu keludahan kepada rakyat. Macam tu. Kesian pula aku dekat dah tu. Bukan tak ada tak masuk. Ini projek 1 bilion. Dia orang tak nak datang. No, this one dia orang bukan masalah duit, tetapi this one untuk menjawab. Mungkin belum ada keberanian dan fakta-fakta ya, sebab penduduk sekarang bijak ya. Betul. Adikku Telang kata kena jadikan berita. Ya, kesian pula Datuk Bandar, sebab sepatutnya 3 unit yang wajib hadir, sebab ini untuk projek tu. Ini bukan projek bina tingkat baru atau renovation rumah office Datuk Bandar. Ini tapak pelupusan yang bernilai 1 bilion antara ya kerajaan negeri, pembangunan Pulau Pinang dan juga PLB Engineering. So 3 pihak ni kena datang. Macam tu. Parti kata kenapa kena macam tu ya. Okey. Susah betul juga ya macam ni. Terima kasih. Aku punya PA dah datang. Siapa-siapa nak cari aku, tak dapat cari aku, sila hubungi PA aku ya. Macam tu. Lepas tu janganlah pergi situ sini. Lepas tu cakap akak harus buat apa itu. Kau orang kalau tak hubungi PA aku tak tahu. Sofia, you want mama to help? Sekejap ya. Okay, so sekarang ni kesianlah Datuk Bandar ya. Sebenarnya bagi saya ya, itu agak tidak adil ya untuk 3 entiti yang paling
berkepentingan tidak hadir ya. Kita tak boleh salahkan MP Jelutong Raya, kita tak boleh salahkan Adun ya, sebab yang akan menjawab semua tu bukan MP. Mereka yang terlibat, unit perancangan ekonomi negeri, unit pembangunan dan juga kontraktor. Gitu. Berat juga ya kalau dapat orang macam ni ya. Naknya yang menanggung masalah dan dijadikan kambing hitam tadi, ini Datuk Bandar lah. Kita pun kadang-kadang ya dapat orang yang tidak bertanggungjawab ya, sangat susah ya. Bila dia buat tight tak apa lah. Lepas tu bila nak menjawab benda-benda ni, kita yang nak menjawab. Sebab tu aku kata korang jangan pandai-pandai impose responsibility pada orang, sebab nak menjawab ni bukan semua orang nak menjawab ya. Duit semua orang nak, tapi nak bear the consequences, nak bear dengan masalah-masalah, nak menjawab orang, nak gitu, nak gini, tak ada orang nak ya. Duit orang nak, duit orang nak. Bismillah. Tak sedapnya. Aku kan kalau nak habiskan minuman yang untuk kesihatan ni kan, aku rasa kan sampai tengah hari pun tak habis ya. Macam tu. Lepas tu mari kita baca benda yang terkaitkan dengan kemaslahatan kita lagi ya. Terima kasih kepada yang join. Syarikat guna skim pemisah elak bayar pampasan, kata mahkamah. Macam tu. Kita sebagai golongan pekerja, kita sebagai orang biasa, daripada kau duduk dengar politik 24 jam, kau dengar benda ni ya. 19 minit tadi ya. Mahkamah Perusahaan berkata syarikat itu gagal berunding dengan Kesatuan Kesekerja dan kurang nasihatnya mungkin menyebabkan pekerja terpedaya dengan skim terbabit. Mahkamah Perusahaan berkata ya, pengurangan tenaga kerja Canon Opto pada Jun 2020 ya, ketika pandemik COVID-19 adalah pemberhentian pekerja. Bukan pengurangan. Sis Hamidah, kalau jadi ubat dia memang tak sedap. Ya, sebab kan muka Kak Ros jadi teruk ni sebab allergies kan. So kena minum benda ni supaya inflammation tak ada. Tak sedapnya saya macam. Kalau ada Mek Ayu, aku akan suruh dia minum juga separuh supaya cepat sikit habis. Okey, Mahkamah Perusahaan memutuskan ya, syarikat pengeluar kanta kamera memasukkan sebahagian pekerjanya dalam skim pemisahan bersama 5 tahun lalu untuk mengelakkan pembayaran pampasan pemberhentian. What are you doing guys? Ini Canon ya. Ini sangat kekejian ya, kekejian. Kau tak nak ngelakkan, tapi bagus. Maksudnya dia secara preemptifnya 5 tahun lepas lagi dia suruh kau sign. Kau sign sini, kau masuk skim ni. Jadi kau kalau kena berhenti, tak ada pampasan. Mampuilah kau. Mahkamah mempertikaikan keputusan syarikat itu tiba-tiba mengurangkan tenaga kerja ketika pandemik 19 ya, dan sekatan pergerakan dilaksanakan. Melainkan syarikat berkenaan memutuskan mengurangkan tenaga kerjanya dalam tempoh tersebut. Tu Mek Ayu dah tulis, siapa-siapa nak berurusan dengan Kak Ros, PM saya ya. PM Mek Ayu. Aku sebenarnya Kak Ros dekat TikTok ke dekat mana ke, Kak Ros kekal dan tak tengok pun mesej ya sahabat-sahabat kita. Betul siang kawan saya. S. Wanita Mani ya, pengerusi Mahkamah Perusahaan di Kuala Lumpur berkata ya, pengurangan tenaga kerja itu pada dasarnya adalah pemberhentian yang membabitkan kadar pampasan yang lebih tinggi. Salam Kars. Okey, mahkamah memutuskan ya, Canon Opto Malaysia Sdn Bhd melanggar perjanjian kolektif kerana gagal berunding dengan Kesatuan Pekerja berhubung skim pemisahan tersebut. Dia buat secara pintu belakang, senyap-senyap ya. Ini langkah kejang ya, bukan langkah kajang tapi langkah kejang. Okey, mahkamah dalam penghakiman ya yang dibuat baru-baru ini berkata pihak pengurusan memilih untuk tidak berunding atau memaklumkan Kesatuan Kesekerja atas alasan perjanjian kolektif itu hanya menyentuh pemberhentian bekerja, bukannya skim pemisahan bersama. Tadi Joffrey. Siapa-siapa potong gaji melalui syarikat, hati-hati. Poya sangkut dengan LHDN tak bayar cukai. Ya, okey sahabat-sahabat kita. Siapa yang buat pemotongan gaji melalui potongan gaji bulanan oleh you punya majikan, tolong semak. SEMAK, semak.
Tapi LHDM pun susah juga. Aku bayar hari tu pun tak reflect lagi. Aku entah bila lah nak perginya. Nak pergi check ni. Dah bayar, dah settle dah. Tapi tak reflect dalam apps. Aku pun tak tahu. Duit tu tercangak dekat situ buat apa. Awang Kuruslam. Waalaikumsalam. Krisis pembangunan projek. Tetapi ya, Malam Mani berkata ya, syarikat itu dikehendaki berunding dengan Kesatuan Pekerja ya, yang mewakili pekerja setiap kali ia membuat keputusan yang membabitkan sejumlah besar khasnya berkaitan dengan pekerjaan. You have to do that. Tak ada pilihan. Jangan kau kata, oh ini aku ni benda-benda yang aku nak buat ni tak adalah skim-skim apa ya. Tak boleh. Kalau membabitkan pekerja, kau kena berunding dengan Kesatuan Pekerja tu. Beliau berpendapat pekerja yang dipilih untuk pengurangan tenaga kerja bukan lebihan atau tidak diperlukan. Pada Jun ya, dengar sini ya. Pada Jun 2020, syarikat itu menawarkan surat pemisahan kepada 59 pekerja terpilih berdasarkan prestasi rendah dan kerap mengambil cuti sakit. Betul. Dan pekerja pun satu ya. Prestasi rendah tu, KPI tu kau boleh bantah lagi. Tapi kalau kerap sangat kau mengambil cuti sakit, aku dulu kan, masa dapat respiratory problem lah, apa alergi ya, dengan muka bengkak macam botok pun aku pergi kerja ya. Korang ni memang aku tahu ramai, sebab dulu aku pun ada pekerja ya, kejap-kejap ambil MC, kejap-kejap ambil MC. Mana boleh? Dua-dua pun salah lah. Majikan pun salah ni, Canon Opto ni. Sebab memang you jangan buat benda macam tu. Jujurlah pada diri. Jujur padaku supaya jangan aku marah. Mereka ditawarkan pampasan pada kadar rata 0.8 daripada gaji pokok bagi setiap tahun perkhidmatan, sedangkan perjanjian kolektif menetapkan sebulan gaji bagi setiap tahun perkhidmatan untuk pekerja yang berkhidmat sehingga 10 tahun ya. Maksudnya 10 tahun semua ya. Dan 1.25 gaji bagi mereka yang berkhidmat 10 tahun, lebih 10 tahun. Ya, Infinity. Kak Arul tengok. tak ada lagi. Dia memang dah bayar. Tapi dalam tu tak ada lagi. Tapi hari tu siapa? Treasure Sufi dah cakap Kak Arul kena pergi sendiri. Kalau tak pergi tak jalan. Demam pun kena turun gitu. Ya. Kita. You tahu tak alergi ni macam mana? Have you ever rasa reaction allergy yang serius? Yang sampai kulit you sopak-sopak ni. Macam aku ni sampai sopak-sopak ni. Kau tahu tak? Dengan rasa vertigo, dengan demam, dengan apa. Tapi aku pergi kerja. Aku tetap buat kerja ya. Bila masa aku cuti sakit? Ada aku cuti sakit. Jap. Tak ada, doktor aku pun ketawa ya. Bila dia tanya, kau nak Ros, I give you MC to rest today. I cakap tak payah. Saya pergi je. Macam tu. Kalau saya letih, saya baring atas lantai. Tawaran itu mencetuskan bantahan daripada Persatuan Kerja Canon Opto yang mendapat mereka tidak dirujuk sepatutnya ya. Wati Manan berkata pekerja mungkin terpedaya, pemerdayaan, kekencingan, ketipuan, keludahan ke atas pekerja ya. Mungkin terpedaya ya untuk menerima skim pemisahan itu disebab kurangnya nasihat Kesatuan Pekerja dan mereka mungkin membuat keputusan berbeza jika kesatuan terlibat. Saya ICU kerja. Tanpa pembabitan Kesatuan Pekerja, unsur kesukarelaan tidak boleh diterima. Sebab sebelum you buat keputusan, you perlu di-advise ya. Sebab you ni pekerja, you bukannya reti undang-undang. Sedar diri kau, walaupun kau bos besar ke, kau bos kecil ke, kau pekerja kecil ke apa ke. Tapi kalau kau ada Persatuan Pekerja, semua keputusan yang dibuat oleh majikan kau mestilah melalui perundingan dan persetujuan ya. Supaya ya kemaslahatan you dan kebaikan majikan terjaga ya. Dua-dua pihak terjaga supaya tidak berlaku ketidakadilan ya. Okey. Hakim ya, pengerusi Mahkamah Persuasaan ya, Miss Wanita Mani ya, comel dia, yang mendengar kes itu bersama panel terdiri daripada Wakil Pekerja Nur Azlan Muhammad Chaslan dan Wakil Majikan Ku Sim Ling. Kak Tipong. Salah hadir. Kak Arul bebel lagi. Penat saya nak dengar Kak Arul. Tak apa, kau penat pun penat lah.
Tapi nanti kau akan ingat ya, supaya hati-hati ya. Sebab ini kebanyakan ada anak kita, ada keluarga kita, ada suami kita, ada isteri kita yang bekerja ya. So basically you orang kena macam tahu juga benda ni ya. Memang tuh Kawaguchi sampai sekarang kau tak bayar lagi. Allergic kulit saya sampai terkopak-kopak ya. Tapi sekarang dah baik. Ini kita letak silikon ya, untuk kurangkan inflammation dia. Macam itulah kita. Tak apa, nanti aku cerita ya. Munjit si Alfred Iturrach daripada Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia ya, mewakili Kesatuan Kerja dalam kes ini, manakala David Tan Seng Kiat mewakili syarikat tersebut. Okey, Munjit berkata ya, ketika dihubungi ya, Kesatuan Kerja itu akan menuntut pampasan bagi bekas pekerja terbabit. Tak baiklah ya macam tu. Tak baik macam tu. Sebab macam ni sahabat-sahabat kita, sebagai pekerja, kalau syarikat besar, you ada kesatuan pekerja ya. You ada kesatuan sekerja. So basically, sebelum you tanda tangan apa-apa yang majikan you bagi ya, tolong berunding dengan wakil kesatuan sekerja dulu. Jangan kau ya-yakan je. Ya. Aku tengok tu orang Bangladesh tu. Dah 7 bulan tak bayar gaji. Hari tu dia orang bulan September. Katanya Disember bayar. Okey, Disember akan bayar. Ni bulan berapa? Bulan 5 tak bayar lagi. Tak ada tangkapan, tak ada apa, tak ada apa. So kau ni sebagai pekerja, apa yang kita tak kisahlah sebagai pekerja, tak kira you orang Bangladesh ke, orang Malaysia ke, foreign ke, tak berapa nak foreign ke. Hanya kalau kau parti je lantak kau lah. Sebab kau tak ikut undang-undang, kau pergi jahanam. Tapi tak boleh juga kau mempergunakan orang ya, dosa. Memerah keringat orang. So sekarang ni sahabat-sahabat kita, apa-apa keputusan you nak tanda tangan, kalau you ada kesatuan sekerja, mestilah dirundingkan ya. Sebab kita orang dulu pun pernah buat VSS ya, pemberhentian pekerja ya. Tapi kita pergi berunding dengan jabatan buruh, semua wakil dia datang. Banyak bendanya, kena submit proposition, kena gitu, kena gini ya. Dokumen tebal ni. Masa tu legal advisor dekat company tu, dia tak tahu. So aku kata tak boleh, kau tak boleh buat macam tu, kau kena pergi jumpa sana dulu. Jadi aku yang ngajar ya. Sebab tu aku jadi corporate legal advisor. Sebab aku tahu banyak ya. Sebab aku ni selalu menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah-masalah orang ya. Kehidupannya menyelesaikan masalah orang. Bila aku ada masalah, aku kena selesai sendiri. Macam tu. Korang tanya apa kena dekat ni. Inilah hasilnya LG ya. Hari tu saya ni adalah orang suruh pakai tu kan. So saya letaklah krim macam glycolic acid yang peeling yang biasa-biasa tu. Tetapi nak dijadikan cerita. Sebab ini saya nak suruh, ini pengajaran untuk you all juga ya. Apa yang orang kata dekat TikTok, doktor ke apa ke, kau jangan dengar lah. Aku pun belilah benda tu, makanlah benda tu ya. Sampai aku dapat vertigo. Aku macam muka ni dia jadi macam bengkak, kulit menggelupas, this and that ya. Sampai sini. Mulut aku bengkak macam tu. Tu yang korang seminggu tak nampak aku tu. Kalau korang nak tahu. Aku dapat allergic reaction daripada suplemen tau. Dapat allergic reaction daripada suplemen. Lepas tu 3 hari lepas, tiba-tiba aku terfikir, kenapa lah vertigo aku tak hilang. Ini macam bukan jerawat je. Ini kulit aku merah, menggelupas ya. Aku kata ini bukan melasma. Ini apa ni jadi ni ya sahabat-sahabat kita. Lepas tu tiba-tiba aku terfikir, aku sudah melakukan satu perkara yang bullshit dalam dunia ya. So aku makan benda tanpa aku pergi tanya doktor aku dulu ya. Lepas tu Kak Rupa berhenti. 3 hari 4 kelepas hari ni dah okey. Dah kurang dah. Dah tak ada dah bengkak, dah tak ada dah vertigo. You tahu tak, sini bengkak sampai ke dalam, sampai saya ada vertigo tau. So sekarang ni dia jadi macam scar lah dekat muka aku. Sebab kita tak bertahan ya. Kita pun macam gerak ya. Macam tu. So saya nasihatkan anda ya, sebelum anda makan pre-probiotik tu, you pergi check dengan doktor you dulu ya. Sebab sometimes this thing can trigger your inflammation ya. Bukan semua orang boleh makan benda tu. Nyampah aku.
Aku ngetes atas diri aku sendiri. Lepas ni tak tahu dah nak kena laser ke, nak kena apa ni, ha. Nasib baik aku tahu kalau orang lain mati. No, seriously. You jangan percayalah. You pergi check doktor you dulu. Aku ni takut nak pergi jumpa doktor kita. Takut kena marah. Dia dah cakap, aku tak boleh. Garang tetap garang. Ya. Ini orang cakap, oh, pre and pro bagus. Tak boleh, kau pergi check dulu. Kau tu sesuai ke tak. Pok ya, tolong tiup-tiupkan juga, Pok ya. Saya makan nasi tak apa. Ini prebiotik sebab dia orang kata ini elok ya. Elok untuk kesihatan. Jadi sebenarnya pengajarannya ya, apa suplemen yang you nak makan, please consult your doktor. Jangan ulang kesalahan doktor. Jangan ulang kesalahan Kak Ros ya. Sampai nak pergi jumpa doktor pun takut. Lepas tu kita sendiri tak tahu kenapa kita jadi macam ni. Seriously, mata aku bengkak semua. Bengkak kepala, bengkak telinga, bengkak. Aku kata kenapa lah, aku tak pernah macam ni ya. So at the end of the day, berhenti makan 3 hari 4 hari, berhenti. Lepas tu I makan ubat alergi dan saya minum herbs yang biasa untuk macam remove, buangkan ya. Buangkan dia punya kesan inflammation tu. Ya, Tok Mak, alergik ya. Memang alergik ya. Dia macam so jadinya dah macam agak kurang inflammation tu, dah mata pun dah bengkak ya. Sebab tu kemarin tu aku dah pakai yang pasu-pasu ni supaya tak ada dah nampak mata tu bengkak sangat. Macam tu. So the reality is ya, sahabat-sahabat kita, korang tolong ya jangan ambil suplemen. Dan ada juga aku dengan abang angkat aku lah ya, saudara mara aku juga ya. Adalah dia dengar ya orang kata makan protein, telur elok untuk kesihatan dia. Konon lah ya. Lepas tu jatuh sakit. Pergi hospital, doktor kata, bang, bukan semua orang boleh makan seperti badan orang lain. You tu kencing manis, tak ada apa tak ada. Yang you nak makan telur tu kenapa? Macam tu. Bukan semua apa yang orang lain makan, bukan semua you boleh makan. Tolonglah percaya ya. Tolong percaya cakap saya. Lepas ni aku tak tahulah ni. Aku Camellia Beauty House. Mukaku ni. Macam tu. Kita jangan ya. Kita makan benda-benda biasa je. Ambil pengajaran yang berlaku pada Kak Ros lah. Ni aku tak tahu ni berapa ribu nak habis ni. Korang lah kena sponsor ni. Aku mengetes atas diri aku sendiri ya. Tak ada, sebab benda-benda macam ni dia sangat mudarat pada diri kita secara kita tidak tahu ya. Sebab inflammation dekat dalam dia bukan macam dekat luar. Macam ada setengah orang dia tak inflame sampai ke kulit, sampai ke tangan ya. Kak Ros sampai dekat tangan pun ada ya. Kalau kau orang nak tahu, habis bengkak. Itu nasib baik dia macam terjemahkan dia macam appearance tu ada dekat kulit ya. Kalau tak tahu orang boleh mati ya. Mati. Sebab tu nasihat ni sebenarnya sahabat-sahabat kita, mungkin benda tu sesuai untuk setengah kategori orang. Setengah orang tak boleh. Macam juga orang tak boleh makan limau dengan orange lemon. Orang kata kenapa tak boleh? Tak boleh. Makanlah elok untuk kesihatan. Nak suruh aku mampui. Sebab bukan semua benda you makan, orang lain pun boleh makan. No, it's not the same. Dan tolonglah sekali lagi jangan buat kesalahan macam Kak Ros. Nak memandang-mandang makan probiotik lah. Lepas tu you allergic sendiri. Macam tu. Lepas tu takut ya. Okey sahabat-sahabat kita, 57 minit tadi ya. Kita ni sebenarnya Kak Ros nak bagi tahu ya. Kak Ros rasanya dah berapa kali Kak Ros cakap ya. Tolong selesaikan isu Petronas dengan Petros dengan cara corporate dan cara bersahabat ya. Cara bersahabat lah ya. Maksudnya janganlah dengan cara pemusuhan, cara itu, cara ini. Sebab kita akan mengalami banyak kerugian. Dalam peperangan tidak ada pihak yang akan betul-betul menang ya. Akan ada pihak yang akan kalah. Macam tu. Tok Mak kata ikut jenis darah. Bukan. Darah tu satu, sometimes our body react differently ya. Setiap manusia tak. Sebab tu there is no tidak ada satu size fits all ya. Allergic boleh kena kanser kulit. Tak Kak Ros. Allergic tu lain. Kanser tu lain. Allergic tu lain. Allergic tu disebabkan faktor-faktor kita salah makan ke apa. Tapi kanser tu lain.
Okey, kalau kau orang nak tahu sama ada kau orang akan ada risiko dapat kanser atau tidak, pergi hospital, minta tumor marker test ya. Tumor marker test. Aku tak tahu, hospital kerajaan pun ada tumor marker test, and then you can know. Kalau orang macam saya, alhamdulillah, syukur, setiap kali buat pun memang tak adalah. Saya memang tak ada. Ada orang, kalau you ada macam beberapa tu, you kena jaga pemakanan ya. Benda-benda yang boleh menyebabkan kanser tak boleh makan. Lepas tu korang jangan ingat makan sayur tu tidak menyebabkan kanser. Kadang-kadang sebab sayur kau tu lah kau dapat kanser ya. Oh, allergic tu boleh mati. Kanser tu ambil masa nak mati. Allergic. Allergic boleh mati kot. Waalaikumsalam. Okey, mai Kak Ro baca ya. Rujuk PDA 1974 selesai kemelut Petronas Petron. Oh, ini perjanjian sebelum kita lahir-lahir lagi ya. Kita lambat lagi nak lahir ni. Mari kita baca ya yang ni. Kejap ya, lambat sikit. Okey. Kemelut berlarutan ya. Kemelut berlarutan antara Petronas dan Petros yang berhubung pengurusan sumber petroleum di Sarawak sebelum ini dilihat reda. Ia selepas Perdana Menteri PMN pada Januari lalu menyifatkan. Operasi perniagaan dengan menghormati. Ini dah lama lah. Orang sekarang sedang berketaki apa berita harian ni. Apalagi perjanjian itu dipersetujuan berdasarkan termaktub kepada Akta Pembangunan Petroleum ya, yang terpakai seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. PDA bukan alat menindas, sebalik menjamin pengurusan sumber negara secara berterusan, adil dan berpusat demi kepentingan rakyat, bukan satu negeri. Namun, kemelut ini hanya kembali menyala selepas anak syarikat Petronas Jaligari ya, PCSB menerima notis tuntutan ya daripada Kementerian Utiliti Telekomunikasi Sarawak pada 30 April berhubung dakwaan memproses dan pengedaran gas tanpa permit. Kemelut antara Petronas sebagai entiti nasional dan Petros sebagai syarikat negeri memberi gambaran bagaimana sistem federalism kita sedang diuji. Jika tidak diurus dengan teliti dan berteraskan prinsip, ia akan mencetuskan konflik baru yang melemahkan struktur negara, dibimbangi membuka ruang untuk ketidakseimbangan antara kuasa pusat dan negeri ya. Bermakna ya, Terengganu susah sebab Terengganu berada di bawah Persekutuan Tanah Melayu. Sarawak is entiti yang berbeza ya. Sebab Persekutuan Malaysia, Malaysia ni ditubuhkan ya, ditubuhkan. Takkan apa pula ni? Kalau tak guna dia punya ni, selalu kata aku tak gerak. Sorry aja senang kat slide sebab dia kata dia detect inactivity ya. Okey, Terengganu lain. Terengganu adalah kisah yang berbeza ya. Dia dalam buku berbeza sebab perjanjian Malaysia dulu terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu sebagai whole. Satu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak ya. So, Terengganu adalah Persekutuan Tanah Melayu. So, dia punya gameplay is berbeza. Tak sama. Bermakna, kemelut ini perlu ditamatkan secara bermaruah dan berprinsip. Ia bukan sekadar menyentuh isu perundangan atau hak negeri, tetapi mencerminkan cabaran besar mempertahankan Persekutuan Tanah Melayu seperti termaktub dalam perlembagaan. Betul kan? Perlembagaan kita menyediakan ruang dan mekanisme bagi menyelesaikan pertikaian dan persekutuan. Apa yang diperlukan adalah keikhlasan, kematangan politik, bukan naratif ia adalah hak negeri. Kalau korang buat macam tu, so kerajaan persekutuan boleh meminta ya tuntutan-tuntutan ke atas segala pembangunan yang dibuat dulu. Dia akan jadi lebih parah ya. Kalau masing-masing nak korek sejarah lama, dia tidak akan ada penyelesaian. Everybody kena look forward. You jangan duk korek cerita lama. Sekarang ni benda lepas, kita tak boleh nak buat apa. So sekarang kita kena ada rancangan masa depan. Tengok rancangan masa depan. Kalau kau hantar orang politik untuk berunding, susah. Tak jadi barang katanya ya. Bak kata Mek Ayu, banyak ribau daripada halanya ya. Perlu disedari semua pihak Malaysia kini sedang berdepan dengan pelbagai cabaran geopolitik baru, ketidaktentuan global akibat perubahan struktur kuasa antara blok timur dan barat ya. Macam tu. Okey, siapa pula duk hantar mesej pada aku? Aku sebenarnya sahabat-sahabat kita, aku baca dulu, lepas tu aku bagi penerangan ya. Ketika ini negara memerlukan struktur politik yang mantap, sokongan padu daripada semua kerajaan membentuk kerajaan persekutuan. Maka kacau ganggu domestik
dihadapi negara, ya, internal domestik, ya. Internal domestik punya ni termasuk perlu menguruskan Kemelut Petronas hanya menyulitkan lagi urusan Putrajaya, ya. Macam tu. Malaysia akan terus utuh jika warga negaranya mengutamakan kepentingan nasional, ya. Diutamakan melebihi negeri, ya. Kemelut Petronas Petros perlu ditamatkan dan semua kembali kepada prinsip 19 Malaysia Agreement 63, ya. 63. Okey. Sebab macam ni, orang tak faham, ya. Orang tak faham. Untuk menjaga satu-satu negeri, ya, mereka memerlukan peruntukan kerjasama, ya. Okay, everybody can say, okay, saya boleh buat benda ni, saya boleh buat benda ni sendiri. Tetapi tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu. Lagi-lagi sekiranya anda sentiasa berdepan dekat Laut Nusantara tu dengan Coast Guard punya vessel daripada PRC. Okay. Tapi again, I selalu cakap, hantarlah orang korporat untuk berbincang dan barang yang lepas jangan kau kenang. Barang yang lepas jangan kau kenang, nanti engkau akan berenang. Okey, sahabat-sahabat kita. Okey. Kalau kita masih lagi nak korek cerita lama, ya, oh kita dulu dah membenarkan banyak ni. Dan Petronas pun, your time untuk rasa kau sangat berkuasa. Petronas dia ada sejenis clause draconian law, ya, di mana dia boleh batalkan kita punya kontrak mengikut mereka punya kehendak, ya. So sekarang this is for ini adalah masa untuk anda, ya, adalah masa untuk anda untuk berubah sikap. You jangan rasa you ada tyco. Sebab semua benda yang orang nak buat memang perlu kebenaran Petronas, ya, cari gali ni. Sebab tu pegawai-pegawai dia rasa besar. Kau sepatutnya Petronas, kau ada tanah, kau ada kuasa, ya. Kenapa kau tak boleh jadi setara dengan Shell? Kenapa? Sebab kau orang perasan. Kau orang buat projek, orang Savannah Petroleum tu dah jadi besar. Kau dekat Afrika lama-lama apa kau buat? Entah, aku pun tak tahu. Seriously. Sepatutnya Petronas sama level atau lebih dari kita jadi top di dunia. Sebab kita Petronas ada macam Shell semua tu, dia orang operator sahaja, ya. Petronas ni macam owner operator. Semua bercari gali dekat Malaysia. Kalau tak dapat kebenaran Petronas, tak dapat. Tak boleh kau nak cari gali. Tapi kenapa kau punya income banyak tu? Kau belagak pegawai kau gah-gah semua. Makan rasuah banyaknya. Tak tahulah zaman dulu lah, ya. Zaman sekarang aku tak tahulah. Takut jadi tiba-tiba alim, ya. Rapu aja. Selfie. Zandra kan, yalah. Vendor dia bagi pada orang dia. Lepas tu dulu yang pengerang tu nak bagi projek, nak betina lah apa. Sekarang mampu dah kau orang semua, ya. Baru rasa. Okey, kerajaan jelaskanlah langkah hadapi tarif timbal balas United States of America, ya. Apa langkah kita, ya? Okey, katanya nak beri PMX katanya akan memberi penerangan terperinci mengenai langkah serta perancangan kerajaan dalam mendepani tindakan Amerika Syarikat mengenakan tarif balas, ya. Tiba-tiba jadi alih. Ya. Dah kena diabetik, dah kena itu, tiba-tiba jadi Maulana pula. Aku geli betul lah. Lepas tu Hi Sophie. No, Mama just say, what are you doing? Just a little bit. Little bit. Okay. Just a little bit. Sorry, ya. Sophia punya iklan. Okey, menurut aturan mesyuarat yang disiarkan di laman sesawang, ya, Parlimen Anwar juga Menteri Keuangan, ya. Dulu kata Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan, tapi sekarang boleh, ya.
Jangan melarat-larat macam Brexit. Ya, betul Khaider. My subscriber, terima kasih ya sebab komen. Kak Ros pun tak. Sebab tu Kak Ros selalu cakap ya, jangan kita bawa orang politik. Sebab kalau you bawa orang politik, memang ada kemungkinan akan jadi macam tu. Macam tu. Ada kemungkinan. So, jadi sekarang ya. Zendra, boleh tak kerajaan cerita pada rakyat 31 MOU dia? Apa cerita? Itu dah lama dah kita dah bagi ya. Kak Ros dah bagi satu-satu dah pada korang dulu ya. Tak perlu kerajaan pun dia ada. Kak Ros dah senaraikan ya. Okey, dia kata ya, bermula 11 pagi. 11 pagi sekarang kita akan tahu ya apa langkah-langkah. Yes, Sophia, what is that? Nothing. Kita akan tahu. Sekarang belum pukul 11 lagi. Jadi kita tak tahulah ya. Penerangan itu dijangka menyentuh implikasi langsung tindakan AS. Gitu-gitulah. Dia juga merangkumi penilaian semula terhadap dasar semasa. Okey, untuk pengukuhan jangka panjang. Tak apa. Nanti siapa yang tak tahu tu boleh tengok-tengoklah dekat YT Kak Ros tu ada ya. Sekarang tak sempatlah saya nak buat YT sebab malam baru je nak buat. Ngongeng ya. Selagi bulan Mei tak selesai ni, aduh banyak ya urusan-urusan. Perdana Menteri akan menerangkan mengenai tindakan Amerika Syarikat mengenakan timbal balas ke atas semua import ke negara tersebut dan kesannya ke atas ekonomi. So pukul 11 nanti kita akan tahu ya. Macam tu. Taklimat peringkat menteri yang diadakan di bawah Peraturan Mesyuarat 1411 ya. Dijangka turut merangka strategi jangka pendek dan sederhana ya. Tetapi ya sahabat-sahabat kita, apa pun Kak Ros tak boleh nak komen. Cuma nasihatku, janganlah kita meliuk melentuk tetapi tidak ada pendirian ya. Jangan kita jadi kiambang di tasik madu ya. Macam tu. Di mana angin tolak, di situ engkau pergi ya. Jangan. Buatlah keputusan ya. Buat keputusan. Hari ni pukul 11 kita akan dengar ya. Korang tolonglah dengar ya. Kita dengar supaya kita boleh ya. Okey. Supaya kita boleh tahu dan kita boleh. Waalaikumsalam. Zaz 30 ya. Supaya kita boleh tahu apa yang. Ini gaduh lagi. Gaduh. Alhamdulillah, Israel gagal pintas peluru berpandu Houthi sasar lapangan terbang utama. Aku herannya. Orang-orang Houthi, orang Yaman ni kan. Negara kecil kenik ya. Tetapi ya, boleh ya berani, ada keberanian. That's why ya, kadang-kadang ya, kita jangan bergantung dengan negara besar untuk berdiri tegak ya. Negara-negara Islam kita buat apa? Tak ada buat apa-apa kecuali Houthi. Houthi ni dia orang kata Syiah ke apa, tapi dia Zaidiyah ya. Mostly Houthi is a Zaidiyah. Zaidiyah is different ya. Zaidiyah dia tak pakai imamiyah. So dia orang telah berjaya ya. Telah berjaya menyasarkan peluru berpandu dan gagal dipintas oleh Israel. Israel katanya Iron Dome lah apa. Kenapa gagal? Sebab bila Allah kata gagal, gagal lah ya. Ya memang ya. Baitul Maqdis, kegagalan Israel memintas peluru berpandu yang dilancarkan dari Yaman memaksanya menutup sementara lapangan terbang antarabangsanya semalam sekaligus mendedahkan kelemahan pertahanan dan keupayaan berterusan kumpulan Houthi ya untuk menyasarkan serangan jauh. Walaupun berdepan dengan kempen ketenteraan ya, sebab bila janji Allah itu Allah kata kun fayakun, maka berlakulah ya. Cuma kita lihat ya cowardnya orang-orang Islam kita ya. Terutamanya di Middle East ya. Tak apa, insya-Allah. Kalau orang kata hidup sekali, mati sekali ya. Okey, operasi penerbangan. Kita bercakap saja tapi penunggang tu ya. Orang Yaman ni kalau dia kata dia nak buat, dia buat ya. Bukan Yaman yang datang sini nak menipu-nipu tu ya. Bukan ya. Ini lain ni. Ini geng ini memang. Geng ni dia A is A, B is B ya. Okay. Operasi penerbangan di Ben Gurion ya. Berhampiran Tel Aviv dihentikan kira-kira 30 minit semalam. Pagi semalam ya. Selepas sebutir peluru mendarat ya di kawasan berdekatan lapangan terbang ya. Sahabat-sahabat kita.
Okey, menurut jurucakap IDF, pasukan tenteranya melepaskan peluru pemintah jarak jauh arrow ya terhadap peluru berpandu tersebut, tetapi gagal ya. Sistem anti peluru berpandu THAAD juga gagal. Jadi kalau kita nak pergi jual senjata, tak relevan ya. Tak relevan. Okey. Dia menyifatkan ya, serangan ini ya sebenarnya adalah deklarasi ya menolak jenayah genosid ya terhadap rakyat Gaza ya. Okey. Lepas tu Houthi juga memberitahu ya bahawa syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa patut mengambil langkah sesuai untuk membatalkan semua penerbangan yang dijadualkan ke Israel ya. Serangan ini dilihat sebagai kali pertama lapangan terbang antarabangsa Israel berjaya disasarkan oleh kumpulan itu ya. Okey. Benjamin Netanyahu ya sekarang analisa situasi geopolitik ya. Bibi ya. Bibi kata ya dia akan berikrar untuk membalas serangan Houthi ya. Kami telah bertindak sebelum ini, akan bertindak masa hadapan ya. Saya tidak boleh perincikan semuanya dan AS dengan koordinasi bersama kami juga bertindak balas ya. Ia bukan sekali dah selesai serangan akan diteruskan. Dulu dia orang kata dia akan burn Yemen down, tapi tak boleh kan. Lepas tu dia punya Menteri Pertahanan Israel ya, nama dia Israel Katz, turut memberi amalan tindak balas itu berlaku 7 kali ganda lebih besar. Sementara itu Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh berkata Iran akan memberi tindak balas terhadap serangan terhadapnya. Tapi apakah anda fikir ya, siapa Iran itu? Aku je tengok macam tu je lah ya. Kami akan menyerang aset dan pengkalan tenteranya. Cakap je Iran. Yang berani buat hanyalah Houthi ya. Orang lain Iran cakap saja. Iran walaupun dia kata dia membekalkan senjata ke apa, tapi dia tak berani buat. Orang ada keupayaan tapi tak berani buat. Yang berani buatnya apa? Houthi je lah, Yaman je lah yang berani buatnya. Orang lain ada senjata, ada itu, ada ini, tapi tak berani. Sebab tu orang kata you ada peralatan dengan you ada keberanian, dia dua perkara berbeza ya. Perkara berbeza. Muhammad Badrul salam. Maafkan muka kerut ya. Okey. Penutupan kilang tayar di Malaysia buka ruang transformasi industri. Hypersonic missile. Dia tak cakap hypersonic ya. Ini bukan level, ini bukan seperti yang dibuat oleh Russia ya. Ini bukan untuk siapa-siapa ya. Actually saya tak nak bagi analisa lebih, cuma saya hanya cakap je. Some people dia ada senjata tetapi dia tidak ada keberanian. Hanya orang yang berani je boleh buat benda-benda tertentu ya. Macam kita juga di Malaysia, orang ada kepintaran, kebijaksanaan, tapi dia tidak berani even untuk menegur menteri-menteri yang salah, KSU yang salah, apa disalah ya. Anwar Abbas, salam, my all-time subscriber. So when you ada kebolehan tapi you tak ada keberanian, you tak ada makna je. Macam tu ya. Tak ada makna. You ada keberanian tapi you tidak ada kebolehan, susah juga ya. Itu bahaya, itu lagi bahaya. Macam tu. So kita tahulah. Saya malah lah nak komen pasal Iran apa, tapi I know what I know lah ya. Penutupan kilang tayar di dunia di Malaysia. Tayar dunia di Malaysia buka ruang transformasi industri. Okey, ini adalah orang katanya. Tak ada ertinya, betul. Tak ada ertinya. Okey, penutupan kilang tayar antarabangsa di Malaysia mencerminkan realiti pahit persaingan ekonomi global yang memerlukan tindak balas bijak. Demikian menurut penganalisis. Penganalisis ekonomi ni kata dia ni, Muhammad Khair Afham Muhammad Senan berkata walaupun kehilangan kilang konvensional memberi kesan jangka pendek ya, perkembangan itu juga membuka transformasi. Sepatutnya ini bukan perkara baik. Sepatutnya kita menjadi hub untuk
transformasi tayar antarabangsa seluruh dunia. Dekat pasaran global ni sepatutnya dari konvensional dia orang sepatutnya upgrade, bukan tutup. The cerita is very simple. You don't try to soothe the thing. Tetapi benda ni satu benda yang agak tidak sihat untuk kita. Sebab transformasi itu sepatutnya dibuat di fasiliti yang sama, bukan dengan menutup. Okay? Lepas tu kita baca dia kata, kejayaan Malaysia bergantung kepada kemampuan memanfaatkan aset sedia ada sambil mempercepatkan adaptasi kepada trend teknologi dan permintaan pasar baru. Ya. Pelaburan baharu bernilai 2.3 bilion dari syarikat China seperti Shandong Linglong, Kedah Rubber City ya, masih relevan sebagai hub getah global khususnya segmen pengeluaran nilai tambah tinggi. Okey. Kelebihan geostrategik this and that ya. Dan korang pun kena mengawasi ya. Kita takut syarikat yang dari China tu buat apa yang sama yang mereka buat dekat Thailand ya, seperti satu syarikat yang bawa masuk bilion-bilion juga tetapi mereka memusnahkan integriti tayar made in Thailand ya. Macam tu. Okay. Dia kata Malaysia sebagai pengeluar getah asli terbesar kelima dunia tidak terlepas daripada kesan domino perubahan akibat strategi korporat multinasional ya. Okay, dia kata lagi ya. Industri getah negara menyumbang 0.7% kepada KDNK ya, kini berdepan dengan tekanan dua hala, iaitu kemerosotan permintaan terhadap getah asli untuk tayar konvensional. Pelaburan baru dalam teknologi tinggi masih belum mencapai skala yang mampu mengimbangi kehilangan tersebut. Grade getah sampah Malaysia import pakai grade ZAS 30. Kita getah kita ada berapa Cinonet je. Kita pun import juga. Katanya ya, syarikat seperti Continental, Goodyear sedang beralih kepada pengeluaran tayar khusus untuk kenderaan EV ya, yang memerlukan komposisi bahan berbeza selain persaingan harga sengit dengan pengeluar Cina seperti Cylon Tire ya. Excuse me. Alhamdulillah. Cylon Tire yang menguasai 35% pasaran dunia. Okay, the best airplane tire. The best tire made daripada natural rubbers ya. Lepas tu dia ada lah macam-macam tu ya. Dan sekarang pun pengeluaran getah pun akan meningkat sebab kita ada menggunakan teknologi yang kita pump sejenis gas dan menyebabkan ya, hormon tu akan menyebabkan getah tu makin banyak ya. Tetapi ingat ya, ada research Science Direct telah menyatakan there is a risiko jangka panjang. Aku tak nak cerita, korang baca sendiri. Sebab kalau aku cerita risiko, korang kata Kak Ron ni semua risiko. Memanglah, tapi maksudnya kalau ada risiko ni kita kena sertakan dengan R&D lah. Sambil-sambil kita menggunakan teknologi tu, kita tengok okey, bagaimana kita nak memulihkan kembali supaya batang-batang pokok getah ni tidak kering. Itu saja. Bukannya kita kata benda tu tak boleh buat. Boleh buat, tapi maksudnya preventive measure tu macam mana? Okey, sebagai contoh, kilang Continental diraya mampu mengurangkan kos tenaga ya. Itulah. Memanglah, itu kau cerita yang baik. Kalau syarikat China ni kau kena tengok juga ya, sebab kita dekat Malaysia kita tidak strict ya. At least dekat China kalau dia dapati ada kecurangan, dia orang terus buat tindakan. Kita kilang e-waste berlambat-lambat buka ya, tak ada masalah pun. Okey. Okey, dia kata ya, sementara itu Silverstone Malaysia turut menutup operasinya di Tanjung Perak Jun 2021 sekitar 700 pekerja terbaik ya. Punca penutupan adalah keputusan anak syarikat induk Toyo Hire Corporation dari Jepun sebagai sebahagian strategi global untuk mengoptimalkan operasi dan kapasiti pengeluaran ya. Lepas tu Ketua Ekonomi Bank Muamalat Dr. Afnizam ni memang popular gila. Dia ada selalu keluar ya. Dia kata penutupan operasi tayar antarabangsa di Malaysia adalah bersifat komersial untuk memastikan keberlangsungan syarikat dari segi keuntungan ya. Sebab sekarang it's not about we, it's about them. Dia orang menggunakan teknologi tertentu seperti mana kau tahu Amazon pecat ramai orang, Facebook pecat ramai orang, lepas tu Boeing, all this stuff ya. Jadi sebab kenapa dia pecat-pecat tu, sebab mereka menggunakan artificial intelligence ya. Okay. So apa lagi semalam tu korang dengar kan ya, korang dengar tak apa yang Dato' Dr. Fadilah ya. Nanti aku rasa silap hari bulan ya,
mungkin Datuk Dr. Fadilah kita boleh jadi Perdana Menteri ya. Sebab aku suka kadang-kadang dia bagi kita peringatan ya. Ambil iktibar gangguan elektrik besar-besaran di Sepanyol dan Portugal, sahabat-sahabat kita. Okey, Malaysia perlu ambil iktibar aspek penggunaan tenaga boleh berharu daripada insiden gangguan bekalan elektrik besar-besaran di Sepanyol dan Portugal pada hujung bulan lalu ya. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ya. Bila Datuk nak jadi Perdana Menteri ni. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata ya, negara perlu memastikan keterjaminan bekalan elektrik khususnya negeri-negeri semenanjung Malaysia yang tidak mempunyai sumber hidro yang mencukupi. Macam tu. Terima kasih yang tap love, terima kasih yang bagi gift, terima kasih semua ya yang mendengar, terima kasih kepada my subscriber, paid member ya. Di Semenanjung masih menghadapi cabaran bagaimana hendak memastikan keterjaminan bekalan elektrik sebab tidak cukup sumber air kerana di sana bergantung kepada tenaga solar yang hanya bertahan 4 hingga 8 jam. See the weakness. So he basically cuba membawa kita kepada pemikiran rasional yang bukan taksub dengan RE ya. Macam tu. Ini cabaran yang berlaku malah di Eropah sekalipun timbul masalah seperti di Sepanyol dan Portugal ya, kerana tidak dapat kestabilan dalam talian penghantaran elektrik ya. Datuk Dr. Fadilah juga ahli Parlimen Petrojaya berkata dalam konteks Sarawak, perbincangan bersama Abang Jo ya, Premier Sarawak ya, akan diadakan memastikan sistem grid negeri ini stabil sekaligus menarik minat pelabur. Okey, sebab ini adalah forward thinking ya, forward thinking. Sebab bila kita bergantung sangat dengan tenaga solar, sekiranya berlaku ketidakstabilan, kita 4 hingga 8 jam je boleh. Lepas tu takutlah. Okey. Industri ya. Dia kata ya, pada Selasa lalu media antarabangsa melaporkan gangguan bekalan elektrik yang belum pernah berlaku di Sepanyol ya, dan Portugal kira-kira 55 juta penduduk terkesan. Yalah, sebab dia orang RE ya, renewable energy lah, solar lah, gitulah, ginilah kan. Insiden turut menyebabkan ribuan penduduk terkandas dalam kereta api, lift, selain akses telefon dan internet terputus dengan punca sebenar masih dalam siasatan ya. Sepanyol adalah negara pengeluar renewable energy terbesar di Eropah dan ini mencetuskan perdebatan mengenai kestabilan tenaga yang dijana dari solar dan angin. Cik Kelly, waalaikumsalam. Bukan sekadar penghilang, kesihatan terjejas, semua benda terjejas. Connectivity, seluruh infrastruktur akan terjejas. Dan kena ingat dia, kenapa Datuk Dr. Fadilah bawa benda ni ya? Ini isu besar, ini beyond politik, beyond apa ya. Sebab Sepanyol adalah pengeksport renewable energy yang terbesar di Eropah. Okay? Tapi dia boleh tak ada elektrik. Macam tu. Ya, yang tu ya. Kilang aiskrim ya, semua tu. So sekarang ni dia mengingatkan kepada kita, dalam kita mentaksub solar, apakah kita bersedia sekiranya berlaku masalah. Terima kasih Datuk Dr. Fadilah. Aku doakan ya supaya Datuk Seri cepat-cepatlah jadi Perdana Menteri. Aku lebih suka Datuk Dr. Fadilah sebab bila dia bercakap, dia buat benda ya, dia bagi statement berdasarkan facts, all this ya. Macam tu. Bukan macam mengapu macam orang lain duk sibuk benda politik. EV power vehicle tak apa, duduk kat dalam, tak boleh keluar. Mati sebab sedut carbon monoxide sendiri. Sebab sedut carbon dioksida yang kita keluarkan sendiri ya. Sebab everything powered by electric, dia risiko dia sangat besar lah ya. Sangat besar untuk you orang punya keselamatan, you orang punya ekonomi, you punya kesihatan, you punya pergerakan. So basically public infrastructure akan terjejas ya. Macam tu. Tak adalah Kak Arus bukan nak cakap apa ya. Sebab ini kita dalam renewable energy bagi bilion-bilion peruntukan apa, you kena tengok juga ya. Hati-hati di jalan raya supaya kita jangan jadi macam Sepanyol. Jangan kita mati konyol ya. Mati konyol disebabkan kita tidak bersedia ya. Jadi kita kena ambil maklum lah apa yang Datuk Dr. Fadilah cakap tu. Lembaga, pihak-pihak yang terkait ya. IT warning after hacker close 160 tahun year firm in catering ya. Sahabat kita, serangan besar-besaran yang telah menyebabkan
hacker tu boleh tutup website orang ya, syarikat ya. Semuanya syarikat yang berusia 160 tahun tu menyebabkan kerugian berjuta-juta ya, berjuta-juta, dan sekarang dia went into administration ya, after financial data was corrupted. Sebab itulah sahabat-sahabat kita bagus ada teknologi, tetapi kita kena cuba berhati-hati ya. Berhati-hati. Sebab serangan tu memang kan dia orang dah kata bermula Februari kan. Mula Februari dia orang akan membuat serangan besar-besaran ke seluruh dunia. Okey sahabat-sahabat kita, China pause mega project the size of Germany affecting 600,000 pekerja ya sahabat-sahabat kita. Mari kita baca. Okey, dekat mana ni? China set out to do with its massive reforestation campaign in Taklamakan Desert ya, a project vast dia sama besar negara Germany ya. Now after 4 decades of work and the involvement of 600,000 pekerja ya, the Green Belt operation is entering new phase ya, and taking much need pause ya. What started as a fight against the sand become model for sustainable land use ya, climate resilient and renewable energy. Okay, from sea of death to green belt of success ya. Tengok, dalam masa kita nak menjahanamkan kita punya alam sekitar, China buat apa? China menghidupkan balik ya kawasan-kawasan yang telah koreng kontang ya. Kerana ya kerana pembangunan lah, deforestation, this and that. So sekarang dia reforestation ya. Manakala kita semua projek kita nak menjahanamkan ya alam sekitar. Macam tu. Jadi korang baca lah dekat sini ya. Sebab aku pun malas nak lama-lama ni, aku pun nak pergi buat ada 2-3 benda ya. Okey. Kawasan ini ya, country a bit 3,000 km long green belt ya. So sangat cantik sebab dulu kawasan ni memang sangat teruk. So sekarang ni you orang boleh baca dekat Jason Deegan ya, dia ada sebenarnya sekarang dia post ni sebab benda yang dia kata now the bulk of planting is complete ya. The project is entering critical new phase. Okay, sekarang dia fokus kepada sustainability ya. Sebab dia kata maintaining such vast ecosystem require ongoing care, efficient irrigation, continuous scientific monitoring and local engagement. Ini bukan dia berhenti ni, bukan maksudnya dia tak buat, tak ada maksudnya. Penanaman untuk tanam-tanam pokok tu dah settle. So sekarang ni untuk monitoring, untuk scientific, untuk R&D, untuk createkan ekosistem. Maksudnya dia tukar ya. So kawasan panel sejuk. No, bawah panel is very panas pok ya. Bawah panel is very panas. Tanah yang hidup pun akan jadi kering. So sekarang dia bukan ya, dia bukan nak buat solar panel, dia tanam pokok. Dia tanam pokok ya. Dia tidak buat solar panel. Dia tidak buat benda tu ya. So sekarang ni dia buat dia nak memastikan ekosistem hutan yang dibina tu sepanjang 3,000 km persegi tu berjaya ya. Berjaya menjadi satu ekosistem yang baru sebagai satu macam hutan baru ya. Hutan baru. Aduh, malas lah nak cakap. Retiree hilang 580,000 fraudulent investment scam. Waalaikumsalam. Cakaplah juga ya. Malas aku nak cakap benda ni. Ini orang Miri ni. Telang. Miri Telang. Dia hilang ya. Dia hilang 500,000 ya. Okay, sahabat-sahabat kita ya. Nama investment yang dia masuk tu EVR Investment Academy ya. Bukan. Miri. Okay, so sekarang ni ya. Lepas tu dia orang masuk briefing. 5-day daily stock market briefing pukul 8, pukul 9 via Zoom call. Lepas tu dia download OC Secure platform. Lepas tu direct market access semasa Nikmi. Waalaikumsalam. Okay. Lepas tu
Dia orang kata dia orang invest lah dalam AI investment scheme No SQTI Luxio ya. So sekarang ni sahabat-sahabat kita, lepas tu ya, dia dah habis setengah juta. Kemudian lepas tu tiba-tiba ya, dia kata dia dapati ya Abu Humairah, terima kasih adikku ya, tempek je lah. Maklum lah ya, kita ni kan, kita ni sebenarnya sahabat-sahabat kita adikku, kita ni suka makan sesedap rasa. Lepas tu kita dapat alergi pada muka. Okay, so sekarang ni sahabat-sahabat kita, Kak Ros bukan nak cakap apa ya, korang tamak sebenarnya. Korang tamak. Saya kena scan dari banking online Metro BSS. Macam mana you boleh percaya pula tu? Janganlah, sudahlah ya. Janganlah percaya. Aku tidak percaya. Okey, kejap. Waalaikumsalam. I'm sorry ya. Kak Ros kalau baca benda yang scam ni macam, you know, boring. Boring nak muntah. Hari-hari cakap. Hari-hari gitu. Hari-hari gini. Tak heran juga. Okey, mari kita bacalah apa yang terkini. Minta hantaran 50,000. Lelaki pilih undur diri. Okey. Hormati perbincangan pasangan dan keluarga, memahami alasan jumlah diminta namun tidak selari dengan prinsip hidupnya. 50,000. Tak tahulah ya sahabat-sahabat kita sekarang 50,000 tu sikit ya, sebab orang nak hidup dengan kau. Sebab sekarang ni ya, sorry to say lah, saya pun tak tahulah ya. Aku tengok kan sekarang konsepnya, kalau nak hidup elok ya, bini kena kerja. Kata Islam suruh bini bekerja, kena tanggung keluarga. Bini bekerja untuk diri dia boleh lah. Kalau dia tolong kau, itu kira sedekah. Tak tahulah Kak Ros malah komen ya. Kak Ros malah komen pasal kahwin-kahwin korang ni ya. Sebab korang ni memang macam-macam. Mak bapak pula minta 50,000. 50,000 tu untuk apa? Kalau untuk kenduri, baik tak payah. 50,000 tu kalau untuk buat fixed deposit. Okay, kau boleh kahwin anak aku, letak 50,000 as a fixed deposit ya. Bukan masalah 2 kali PhD ya. Bukan masalah 2 kali PhD. Kalau ada PhD pun, kalau perangai buruk, orang pun belum tentu ya. Atau bini dikerjakan. Ya, betul. So sekarang ni orang memanglah ibu bapa akan minta benda-benda macam tu. Because sekarang saya nampak ya, sorry to say, lelaki metropolitan sekarang bukan macam dulu ya. Bukan zaman bapak-bapak kita dulu. Macam tu. Kami ni dah rasa susah rakyat ya. Pembangkang ahli parlimen bercakap iaitu Akta PSB ya. Tapi siapa sebenarnya lebih faham derita rakyat di flat Usang? Syahrizan Nurul Amin. Tak tahulah korang dua-dua. Kau faham ke? Melawan lelaki tak guna siapa. Tapi kalau lelaki macam Fir'aun, okay, sahabat-sahabat kita, you can marry under what law pun. First, make sure kebajikan you terjaga. You jangan dapat mental health. Sebab dekat Malaysia sekarang ya, Kak Ros nak cakap, Kementerian Kesihatan pun dah bagi tahu ya, ramai perempuan ada mental health kerana isu rumah tangga. Bukan jadi maid, bukan jadi domestic helper ya, jadi hamba kat rumah. Macam tu. Jangan bawa isu lawan laki ke apa. Kita ni cakap rasional. Nak cuba laki kau bagi semua-semua, bini tak payah kerja. Tak ada yang nak lawan. Cuba kau jadi manusia yang baik. Ini kalau kau tanggung bini, kau mula belagak dengan bini. You need to treat people. Tapi untuk semua orang ya, hargai keselamatan nyawa anda, mental health anda, dan yang penting anda sentiasa jadi orang yang baik. Orang yang baik ni bukan bermakna anda jadi bodoh sehingga anda ditikam, disepak, jadi mampoi ya. Ramai perempuan-perempuan dah mati ya di tangan suami. Itu bukan suami, itu Fir'aun. Itu Fir'aun. Sebab tugas pertama anda mesti menghargai nyawa anda ya. Anda jangan cuba bunuh diri. Ya, infinity. Ya, jangan cuba bunuh diri. Sebab saya nampak ya, aku kan lawyer.
Dah 20 tahun dah aku jadi lawyer. Aku tahu lengguk-lengguknya macam mana. So, kita jadilah orang yang baik ya. Kau hargai nyawa engkau ya. Sebab tugas pertama kau adalah bukan bunuh diri. Bagaimana bunuh diri? Secara langsung dan tidak langsung ya. Sebab itu rokok diharamkan. Sebab membahayakan diri kau. Sebab tu intoxicated diharamkan. Sebab dia akan mudaratkan bukan diri kau, orang lain juga. Sebab tu kau tak boleh terus hidup dalam rumah tangga yang boleh mendatangkan kemudaratan dan kebahayaan kepada diri kau. Ini kono isteri taat, lepas tu mati, lepas tu jadi kes polis. Itu ini. Habis perbelanjaan duit rakyat ya. Lepas tu isteri-isteri juga. Ada juga yang membuli suami. Kau ingat tak ada? Tapi aku alhamdulillah lah. Walaupun aku cerai-cerai pun, suami-suami aku tak ada macam tu ya. Kita tak suka. Aku bungkus barang-barang dia, hantar balik. Tak payah. Aku malah nak serabut. Macam tu. Orang Malaysia kalau gaduh, maki-maki, bertikam, bercarut, begitu begini. Korang semuanya nampak alim hari Jumaat. Yang laki hari Jumaat pergi sembahyang. Yang tu pakai tudung gini. Tapi kelakuan kau betul-betul macam orang jahiliah. Betul-betul macam jahiliah. Aku cerai. Semua ex-husband aku kawan baik aku. Kita orang masih lagi buat bisnes. Yang tu pun sampai mati pun buat bisnes ya. Walaupun dokumen tu tak lengkap dia buat. Yelah maklum lah ya. Lelaki kan. Otaknya dilutukkan kadang ya. Tapi aku baik semua. Tak ada masalah. Aku heran orang kita kalau bergaduh. Menyumpah dengan keluarga pun join. Padahal dulu bukankah kau orang duk cium mulut sama-sama? Geli aku. Lepas tu nak memaki, nak mencarut sesama sendiri. Apa gila? Jutowing. Ya, you smoke lah. Smoke tak apa ya. Kalau you rasa okey lah. Tapi some fatwa dia menyatakan ya. Menyatakan benda tu haram. Macam tu. So sekarang ni janganlah gaduh. Jangan gaduh. Kalau kau tak suka udah. Okay, let's go, let's cerai. You pergi rumah you, I pergi rumah I. Dan sekarang untuk urusan anak kita, usahakan elok-elok. Macam tu je. Supaya anak kau tahu bahawa ibu bapanya manusia, bukan binatang selepas bercerai. Macam tu. Ini aku ada tertengok dekat TikTok. Aku bertukar-tukar. Wow. Aku macam, apa benda ni? Apa ni? Lepas tu bawa aku WhatsApp. Ya, aku dekat Malaysia. Orang Malaysia memang macam ni, bercerai terus jadi hantu. Kalau dekat Amerika lagi, kadang-kadang belum bercerai ya, boyfriend girlfriend pun saling membunuh ya. Kau jangan main-main. No, Kak Ros ni jangan bagi peringatan ya. Supaya ya sahabat-sahabat kita, korang kalau bercerai, jangan jadi setan. Jangan jadi binatang. Okey, kau ingatlah, itulah orang yang pernah hidup bersama dengan kau dulu. Dan orang tu ada anak dengan kau. So, hormatilah ya. Hormati masing-masing ya. Diam tidak akan merugikan kau ya. Sebab kita akhirnya pasti akan mati. InsyaAllah di sana nanti kita akan dapat balasan yang baik ya. Ini kau nak memaki sesama sendiri. Lepas tu kau upload pula dekat sosial media. Apa masalah korang? Malulah sikit. Ya Allah. Bak kata abah, jadilah macam Kak Ros, bercerailah secara profesional. Kita kawan baik sampai sekarang ya. Cakap aku tak boleh lah dengan kau sekarang. Aku rasa tak ada pahaman lah. Macam tu. Macam tu je. Tapi kita kawan baik. Tak ada masalah ya. Aku tak pening kepala. Lepas tu kalau aku tengok perangai dia macam ni, aku cakap bila lah kau ni nak improve diri kau. Lepas tu dia dengar je. Sebab aku cakap yang benar je. Bukannya kita nak maki-maki. Ada aku pula. Tak ada. Kita macam sahabat. Sebab kita macam kalau ada anak dengan dia, kita jadi sahabat supaya anak kita ada mental health yang baik. Lepas tu nanti kau nak salahkan anak kau. Anak aku isap rokok, anak aku dadah, anak aku gini. Kau tu yang tak guna. Kau dengan suami kau yang tak guna. Kau kan yang menyebabkan tekanan perasaan pada anak-anak kau. Kau yang tak rasa tanggungjawab ya kepada anak kau. Kau ingat hanya bagi duit, bagi mewah anak kau bahagia ke? Syokat. Assalamualaikum. So jadinya Kak Ros ni sebagai orang ya, orang yang biasa kahwin cerai ni,
Zeki-waki. Orang Melayu macam tu jadi toksik. Tak baik macam tu, sahabat-sahabat kita. Jangan macam tu. Kita kan saya nak sekiranya tidak bersefahaman, kita bercerai dengan cara-cara yang baik. Lepas tu Allah akan tentukan. Ya, kenapa Allah bagi tu bercerai? Sebab kita ada orang memang dia tak boleh bersama, ya. Macam tu. So, berpisah dengan cara yang baik supaya anak-anak kita mendapat satu macam skop environment kekeluargaan yang positif, ya. Bukan dia nampak mak bapak dia bercerai, macam gaduh-gaduh. Tak ada. Aku dulu pun kadang bila dia macam ex-husband datang sini kan, arwah ni sebelum dia mati kan, baik je dia datang rumah jumpa anak apa, aku tak ada masalah. Siap kita orang boleh bincang projek kita dekat overseas semua-semua, ya. Jadi macam tak ada masalah. Jangan kita duk maki-maki, hamun this and that, lepas tu tak bagi jumpa anak. Jangan kita buat perangai binatang, ya. Sebab kita adalah manusia, especially when you are Muslim, ya. You tak boleh putuskan, ya, perhubungan ibu dengan anak, bapa dengan anak, ya. Kita tak perlulah menghina-hinakan sesama sendiri sebab kau orang pada tidur sebantal, ya. Okay. Dengan itu Kak Rom meninggalkan korang semua ini, ya. Dengan doa semoga Allah memberikan sebaik-baik perlindungan kepada kita, ya. Memberikan kita kesihatan jasmani dan rohani, dan juga, ya, dan juga menjadikan kita manusia yang mempunyai peri kemanusiaan. Jangan lupa pukul 11 nanti tengoklah, ya, Parlimen tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akan bagi penerangan, ya, apa langkah-langkah Malaysia akan buat, ya, untuk mendepani tarif, ya. Pukul 11. Okey, bye. Assalamualaikum. Mana ni? Tak pesan pula.